Macam tu lah. Okay, aku dah jumpa gambar ni. Aku nak tunjuk dekat hang dah apa reaksi hang. Cerita kami apa gambar ni berlaku. Okay. Ni kawan-kawan. Di Sat. Bagi mereka tengok dulu. Okay. Budak ni lagi pendek daripada hang. Captain sial. Aduh. Sorry Bezal. Sorry Jal. Kawan hang gelak kuat tau. Hang pakai baju Spurs, ada tulis AH. Okay. Ni lepas soccer kit betul? Yes, betul. Ni masa umur 13. Apa hangpa buat kat sana? Kami Hangpa bukan gay kan? bukan. Actually waktu tu kami Sat. Kenal tak? Kenal Faizal. Faizal mana? Faizal Tahir? Bukan. Itu Faizal Halim? Faizal. Okay, sambung. So waktu tu actually sebab soccer kids. Okay. So Faisal Halim dapat pemain terbaik kejohanan. Akmal Haikal dapat pemain harapan terbaik. Okay. So kami diorang dipilih untuk pergi training di Spurs Academy. Waktu tu aku jumpa siapa kat? Ada Gareth Bale, Hui. ada Aaron Lennon, Hui. ada Peter Crouch. Waktu tu ada zaman Modric Luka Modric. Yes. Betul. Kenal tak Luka Modric dia main Madrid? Dia Dan- salam cium tangan tu. Dan that time ha. ada juga yang dari Hong Kong, diorang juga budak Ha. dari Hong Kong, diorang dia pemain untuk join training yang sama. Maksudnya ada program juga lah kat sana. I see. Daripada Hong Kong dan kami jumpa kat situ. So kami pergi London 2 minggu kot. 2 minggu. So in dengan- between dengan that satu career, hang duk contact jugalah dengan Faizal. Throughout tu tak sangat. Tak sangat. Tak sangat. Tapi kalau sebut nama hang dia kenal. Dia kenal. Duduk satu bilik, satu selimut. Yes. Berapa lama kat Spurs? 2 minggu. 2 minggu. Even dengan friends pun kami ada pernah pergi UK juga. Sekali dia? Dah bukan dengan dia lah. Dia. Kami pergi Liverpool Training Center. Even kami friendly dekat sana. Sekarang duk contact lagi? Faisal tengok-tengok macam tu je lah. Ada lah. Ada lah. 2 orang je pergi Spurs. Ya. Betul. Hang tahu apa yang berlaku sebenarnya dekat dia? Actually aku tak tahu. Aku saja nak masuk kan. Saja buat suspense sikit Tak kan. tahu lah. Tapi aku ada wish for the best lah untuk dia. Kesian Okay? Ni dah setahun lebih ni tak ada update Tak dapat apa. lagi kan? Itulah. Macam mana Dah cerita dia baru balik daripada National team kan? Piala Asia, dapat gol terbaik. Betul? Dan hang dijadikan macam tu. Padahal hang dah mengharumkan nama negara, hang tahu tak? Betul? Kalau hang sakit. Lepas tu yalah dengan sekarang pun isu rumah tangga kan, kan? Tapi dia comeback. Itulah. Tapi dia ni kat memang Boleh cerita sikit dia punya karakter. Hang dah satu selimut dengan dia kan? Aku- Berapa lama? 2 minggu lah? ya sebelum tu lagi. Okay. Camp Circle Kid tu sebulan lebih kot. Oh, lama. Bulan lah. Okay. Aku kenal dia ni kat. Dia ni seorang budak Penang yang kecil. Tapi memang jiwa besar. Tahu tak sebab apa? Dia ni tak pernah takut orang kat. Apa maksud orang dia tak takut orang? Sebab setiap kali bola dapat kat dia, semua orang dia akan dribble. Dia tak kisah hang siapa. Memang karakter dia dari kecil macam tu. Faham. Yang aku kenal dia. Faham. Tak kisahlah hang ni Syukur Adan ke, hang ni Van Dijk ke, dia akan dribble. Sebab itu adalah yang mengalir di dalam diri dia. Kalau dah hampa pergi main dekat Spurs tu, mesti fizikal dia pun lagi besar. Oi. So memang nampak lah dia dribble dengan Tapi Kat, budak-budak sana, akademi dia pun tak power. Ya. Hang tengoklah NFDP, dia pun bantai PSG apa semua kan. Sebab akademi, dia pun tak power sangat. Sebab dia pun punya training lebih fokus kepada teknik. Dia pun akan betulkan teknik dulu. Teknik. Hang, kalau hang ada satu specialty pun, dia pun akan fokus kepada teknik dulu. Itu memang konsep luar. Once hang dah masuk, dah usia matang 17, 18, 19 ni, dia pun dah lebih kepada tactical pula. Sebab apa? Hang tak akan boleh buat tactical kalau teknik hang tak bagus.